Dia pasal dia dah berkarat, dia dah pecah lah. Okay. So, apa khabar guys? Alright. Hari ni kita ada sebiji kereta Pro 2 Wajah. Alright. Apa masalah kereta ni? Okay. Masalah kereta ni, kena tak jaga air coolant. Radiator berkarat. Okay. Radiator berkarat. Apa jadi bila radiator karat macam ni? Tengok ni. Ni dia punya throttle body tau. Okay. Ni pipe untuk cooler throttle body dia. Okay. Nampak? Dia pasal dia dah berkarat, dia dah pecah lah. Okay. So, bila jadi macam ni, kita pun tak boleh nak buat apa. Kita suggest pada owner untuk ganti seketul throttle body yang baru. Okay. Sebab kenapa? Pipe tu dah berkarat, dah pecah. Pipe tu kita tak boleh nak buat balik. Okay. So, pasang throttle body yang baru, isi air coolant balik, selesai masalah. Okay. Kenapa masalah ni berlaku? Sebab tak jaga coolant. Okay, baik. Bagi anda yang di luar sana, jagalah coolant anda, tukar coolant pada waktu dia. Okay, bye-bye.